Kenapa yang nak dibuat di Kampung Tumbuk Darat ini memang nak diusahakan sangat nak ditempatkan di Kampung Tumbuk ini, rasa saya memang tidak relevan langsung. Bagi saya memang saya tak setuju. Dan juga ini bukan apa, ini kawasan bukan kira perkauman, kawasan Melayu tapi banyak Melayu. Jadi memang dekat sangat. Jadi yang saya yang duka cita tu dekat, yang kata dekat tu dekat dengan kubur orang Melayu. Ini yang saya memang paling saya memang tak setujulah. Sebab bila dekat kubur besok, saya takut saya mati ke siapa mati ke, yang doakan yang mengaminkan babi tu. Rok apa hal? Rasa saya tak bolehlah macam itu. Kita sebagai walau pemimpin, walau siapa yang pengusaha yang nak mengambil keuntungan, saya tak mengata apa-apa masalah, tetapi memang bagi saya langsung tak relevan. Rasa saya pindahkanlah ke tempat lain yang jauh daripada penempatan orang. Kalau boleh buatlah di tempat lain, janganlah di Kampung Tumbuk Darat. Rasa saya bau dia. Bau saya dah mengalami daripada dulu sampai sekarang, takkan sekarang nak dibuat dekat sini. Baunya tu tak boleh tahan. Ni kali alhamdulillah Duli Yang Mulia telah menyokong juga. Saya memang setuju betul dan orang kampung memang setuju supaya jangan diwujudkan kena babi di penempatan Kampung Tumbuk Darat ini. Saya nak tanya MP Selangor. MP Selangor duduk situ tak? So saya nak cabar dia. Awak nak buka 500 ekar ladang babi beratus ribu kat situ, pergi awak duduk situ. Dia dengan esko-esko sekali duduk situ. Di negara maju, kalau ada satu benda perkara apa kita nak buat ladang besar-besaran macam ini, mereka akan tanya penduduk tau tuan-tuan. Sama ada penduduk setuju ke tidak untuk buat ladang macam ini. So kajian Selangor ni ada tanya penduduk tak? Nak buat ladang ke tidak sebelum dia pacak ladang itu. So sekarang ini dia nak pindah daripada Kuala Langat ni pergi Ulu Selangor. Okeylah, baguslah untuk kita dia pindah, hantar berapa ratus ribu ekor ke sana. Tapi pada orang Ulu Selangor, orang Selangor setuju ke? Nak pindah berapa ratus ribu ekor ni daripada Kuala Langat pergi ke Bukit Tagak. So patut dia kena tanya orang Ulu Selangor, betul tak tuan-tuan? Dia kena buat libat urus. Tanya orang situ, awak setuju ke 500 ekar untuk letak ladang babi di situ? Kalau 500 ekar, saya estimate kalau itu estimate-nya, 1 ekar ada 42,000 kaki persegi. Katakan 1 ekor babi pakai 40 kaki persegi. Katakanlah So maksudnya berapa? 1,000 ekor 1 ekar. Kalau dah 500 ekar berapa? Betul lah 250,000 ke setengah juta babi. Nak kita transfer ke situ. Rakyat Ulu Selangor ada setengah juta ke? Saya tak tahu. Cuba tanya. Kalau rakyat Ulu Selangor, Bukit Tagak, dalam live ni siapa daripada Bukit Tagak? Berapa rakyat Bukit Tagak tu? Ada setengah juta? Ada 250,000? Mungkin 25,000. Betul? Kalau transfer 250,000 ekor dekat situ, satu orang manusia ada 10 ekor. So macam mana kalau saya duduk di situ? Saya tak setuju tuan-tuan. Kerajaan Negeri Selangor bukan saja kena tanya agensi-agensi yang kerajaan ni, expert-expert so-called pakar-pakar dia ni, kena tanya rakyat, awak setuju tak? Sebab dalam economics dia ada such thing, siapa orang ekonomi tahu, nama dia externality. Saya dulu belajar ekonomi. Externality ni maksudnya kesan sampingan. Orang tu buat untung berpuluh-puluh juta, tapi yang kena bau ni siapa? Kita. So kita setuju ke tidak? Dia dah kaya-kaya. Kita pula kena bau bertahun-tahun tuan-tuan. Ini menjadi masalah. Lepas itu saya Google juga tadi. Sebab susulan daripada sahabat saya Sufi dengan YB tanya tadi, siapa yang nak makan ni? Apa nak makan sebenarnya? Adakah kita makan? Ni siapa yang makan? Rakyat kita sendiri ke orang lain? So daripada internet tadi cakap, dia kata ini mostly export. So export ke mana? Saya pun Google lagi tadi. So dia kata Singapura. So kita ternak beratus ribu babi kat sini untuk bagi orang Singapura makan, tuan-tuan. Makan babi. Lepas itu nanti kan kita terkenal pula Selangor. Orang Singapura cakap, oh ini babi made in Selangor kata. Ni babi mana? Selangor. Oh bayangkan Selangor pengekspor babi terbesar ke Singapura. Dia makan sana,
Lepas itu kita yang ini. So kekotoran ke apa benda, pencemaran ke apa, dia orang tak kisah, dia dah dapat makanan dia. Kita yang kena tanggung. Untung kita dapat ke tidak? Tidak. Itu pasal benda ini saya nak saran pada kerajaan. Kerajaan Negeri Selangor particularly. Dan kerajaan persekutuan jugalah. Tapi dia geng sama dia. Tanya rakyat dulu. Setuju tuan-tuan? Setuju ke tidak untuk kita buat 500 ekar dekat situ? Kalau rakyat tak setuju libat urus, kita jangan buat lah. Dia nak cerita lah berkali berkenaan dengan dia nak buat sistem tak apa orang kata tak libatkan kesan negatif kepada saliran air dan sebagainya. Cerita dia lah. So saya ingat kita boleh agak dah apa dia nak bentak. Dia akan cakap benda ni bersih lah, tak efek lah. Biasalah, betul tak tuan-tuan? So benda ini bagus lah. Nombor satu, mana awak tahu? Awak duduk situ ke, betul tak? So saya nak juga apa orang kata memohon atau apa orang kata ke bawah duli Sultan lah. Saya nak mengusulkan ke bawah duli Sultan Selangor dengan penuh apa orang kata rendah hati. Saya nak bawa usul kepada tuanku. Kalau tuanku dengarlah usul ini supaya apabila mereka ini datang jumpa Yang Mulia tuanku, nanti saya cadangkan supaya tuanku, saya usulkan kepada tuanku untuk suruh mereka ini buat libat urus dengan rakyat di Bukit Tagar. Libat urus. So bila dia nak buat ladang itu, bukan saja tanya expert pakar-pakar ini semua. Yang terpaling ini. Dia orang pakar-pakar, tak duduk situ, betul. So saya cadang kepada Yang Mulia Sultan supaya suruh dia orang ini pergi buat libat urus dengan penduduk Bukit Tagar itu. Buat town hall. Sebab orang rakyat situ lagi pakar. Sebab dia duduk situ. Dia yang bau. Pakar-pakar ini dia tak duduk situ. Dia buat atas on paper, dia tak bau. Betul tak? So tuanku saya cadang lah. So terpulang kepada budi bicara Sultan tuanku untuk ini. Cadangkan pada mereka. Buat libat urus. Panggil town hall. Tengok. Rakyat di situ pun pakar-pakar. Kita nak tahu macam mana. Dekat situ. Itu saya nak cadang. Sebab benda ini externality dia besar. Macam saya cakap tadi. Externality ni kesan yang kepada orang. So because of this externality, sebab orang Singapura nak makan babi murah, kita yang kena tanggung benda ni tuan-tuan. Ini kita tak